Bunga melati di tepi perigi, harum mewangi si pagi hari. Ilmu dicari sepanjang hari, buku dibaca penyuluh diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatin Kamarina dari kelas 4 elit. Pada hari ini, saya ingin membentangkan sebuah bahan bacaan yang sangat memberi kesan kepada diri saya, iaitu buku bertajuk Cuma Aku, Lukaku dan Tuhanku, catatan refleksi 30 juzuk Al-Quran. Buku ini mempunyai kira-kira 250 muka surat. Karya ini berbentuk refleksi dan penulisan santai yang mengajak pembaca mendekati Al-Quran melalui pengalaman emosi dan kehidupan seharian. Saya sangat tertarik dengan buku ini kerana pertama sekali, bahasa yang digunakan sangat mudah difahami, tetapi penuh dengan makna yang mendalam. Kedua, buku ini menyentuh perasaan saya kerana ia berkait rapat dengan luka, ujian hidup dan hubungan manusia dengan Tuhan. Ketiga, setiap refleksi dalam buku ini membuatkan saya berfikir semula tentang kehidupan dan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih baik. Antara pengajaran yang saya peroleh daripada buku ini ialah kita perlu sentiasa kembali kepada Tuhan, walau dalam apa jua keadaan. Setiap luka dan ujian hidup sebenarnya mempunyai hikmah yang tersembunyi. Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi perlu difahami dan diamalkan dalam kehidupan. Kesabaran dan keikhlasan sangat penting dalam menghadapi cabaran hidup. Watak utama dalam buku ini ialah penulis sendiri yang digambarkan sebagai orang insan yang melalui pelbagai ujian dan luka dalam hidupnya. Dia seorang yang banyak berfikir dan bermuhasabah diri, pernah merasa sedih, kecewa dan lemah, namun berusaha kembali kepada Tuhan melalui Al-Quran. Watak ini sangat dekat dengan realiti kehidupan kita, kerana setiap manusia pasti pernah mengalami kesedihan dan mencari jalan untuk bangkit semula. Mengapakah buku ini menarik untuk dibaca? Buku ini menarik kerana ia bukan sekadar bahan bacaan biasa, tetapi mampu menyentuh hati pembaca. Gaya penulisannya santai, tapi mendalam, serta penuh dengan nasihat yang memberi inspirasi untuk kita berubah menjadi lebih baik. Kesimpulannya, buku ini sangat sesuai dibaca oleh semua golongan, terutamanya remaja yang sedang mencari makna kehidupan dan ketenangan jiwa. Dalam luka ada cahaya, dalam duka ada makna. Bila diri kembali kepadanya, hati yang gelap menjadi bercahaya. Sekian saja pembentangan saya. Terima kasih.